Tinggalan kaum-kaum yang dibinasakan tak semua ditemui. Tak semua kaum derhaka yang Allah binasakan yang diceritakan dalam Al-Quran dah berjaya digali. Hakikatnya hanya sebahagian kecil je yang ada calon lokasi. Macam Samud di Al-Hijr dan calon kota Sodom di sekitar Laut Mati. Itu pun belum disahkan secara saintifik. Kaum Ad, Madian, Ashabul Aras, Ashabul Ukhdud, kebanyakannya langsung tak ada bukti fizikal yang boleh dipadankan dengan pasti. Kalau tu pun susah jumpa, macam mana pula dengan zaman Nabi Adam? Kajian pentarikhan moden anggarkan manusia moden Homo sapiens muncul sekitar 200,000 hingga 300,000 tahun lalu. Tapi itu hanyalah model sains berdasarkan rangka fosil dan DNA. Ia tak pernah buktikan secara pasti bila Nabi Adam diturunkan ke bumi, malah tak buktikan sama ada rangka-rangka manusia purba itu sebenarnya keturunan Adam atau makhluk manusia sebelum Adam macam yang disebut sebahagian ulama. Kesimpulannya, kita masih belum temui bukti arkeologi yang boleh sahkan tarikh sebenar Nabi Adam, keturunannya atau sejarah penuh umat awal manusia. Dan di antara jurang ilmu itu hanya wahyu tetap jadi sumber asas untuk memahami asal usul kita.